warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Datuk dan Def hormat, khususnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita ni menjadi umat Nabi Muhammad, kita kena ingat bahawa Nabi Muhammad itu adalah penghulu kepada segala nabi. Semua benda dalam dunia ni ada perhiasan. Semua perkara dalam dunia ada perhiasan. Bila kita lihat ke langit, perhiasannya ialah bintang-bintang. Dihiasnya dengan bintang-bintang. Cantik bintang. Sebab tu setiap sesuatu yang cantik dipanggil bintang. Pelakon, seniman pun dipanggil bintang juga. Orang main filem pun namanya bintang filem. Bintang itu maknanya perhiasan kepada langit. Dilihat kepada para malaikat, dia ada perhiasan. Perhiasan kepada para malaikat ialah Jibril alaihissalam. Di dalam syurga ada perhiasan. Perhiasan kepada syurga ialah bidadari. Hari pun ada perhiasan. Perhiasan pada segala hari ialah hari Jumaat. Malam pun ada perhiasan. Perhiasan kepada malam ialah Lailatul Qadar. Dan Nabi pun ada perhiasan. Perhiasan kepada segala Nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang terpancar daripada sekalian makhluk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah berbahagia dan beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah. Bahagia dan untungnya kita ni tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga kan Nabi Musa alaihissalam pun teringin nak jadi umat Nabi Muhammad, sedangkan dia Nabi. Dia Nabi pun dia teringin nak jadi umat Nabi Muhammad. Istimewanya kita. Cuma kadang-kadang kita ni je tak seronok jadi umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak seronok jadi umat Islam. Ada yang nak keluar daripada agama Islam. Ada yang tak mau ikut Islam. Ada yang tak selesa dengan Islam. Sedangkan Islam itu menyelamatkan kita. Nabi Muhammad itu menyelamatkan kita. Malah makna Islam itu sendiri adalah sejahtera. Kalau kita ikut Islam, kalau kita ikut Nabi Muhammad, maknanya kita selamat. Dan selamat tu di mana? Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat, dalam kubur pun kita selamat. Jawapannya ialah hendaklah kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jalan nak selamat. Sebab Nabi Muhammad bawa kepada kita jalan yang nak menyelamatkan kita. Nabi Muhammad nak tolong kita daripada kekafiran. Nabi Muhammad dah tolong selamatkan kita daripada jahiliah. Nabi Muhammad menyelamatkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Nabi Muhammad membawa kepada kita daripada batil kepada yang hak. Nabi Muhammad membawa benda yang betul, menolak benda yang salah. Kalaulah Nabi Muhammad tak sampai pada kita, kalaulah Islam tak sampai pada kita, agak-agak tadi tengah hari kita makan nasi lauk apa? Cekabur. Agak-agak malam sekali lagi kita makan nasi lauk apa? Semalam saya tengok dalam TV di India, dia pun makan tikus. Makan tikus, duduk korek tikus lah benda, dapat anak tikus, dapat mak tikus, buat balik, buat panggang, makan perak-perak. Macam manalah rasa anak tikus? Fikir tengok tuan-tuan tu, dengan sebab Islam, dia datang kepada kita, dia bawa kepada kita kebenaran.
minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Alhamdulillah. Sebab itulah kita kena kasih kepada Nabi SAW. Tambah-tambah yang kita kena kasih sangat ni orang perempuan. Nabi Muhammad bawa kepada kita, yang disebutkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Makcik-makcik, akak-akak, hari ni akak-akak berdiri pun tak apa, kayaknya lama sampai pukul 1 lepas tu balik. Akak-akak sabar, tak ada kerusi pun tak apa, berdiri bukannya lama sampai pukul 1 je. Bukannya lama pun, bukannya sakit pun, diri pun tak apa, hujan pun tak apa, bukan api yang turun, ayam. Kalau kita nak banding kepada Nabi Muhammad SAW punya susah menyampaikan Islam pada kita. Kita ni nak main ceramah ni, saya naik feri, naik kereta daripada Ipoh. Naik kereta ada aircon, turun seat pergi tidur lena, sedap-sedap JT dah. Kemudian naik feri, sampai dekat JT, orang tunggu tak dekat bilik, tidur, rehat, minum urin. Punya senang jadi pendakwah. Nabi Muhammad berdakwah ada dapat air urin. Nabi Muhammad berdakwah ada naik kereta. Nabi Muhammad berdakwah ada bunga atas meja. Tak ada. Maka jangan kita kata kita susah nak berdakwah. Jangan cakap kita ni susah nak berdakwah. Nabi Muhammad lagi teruk berdakwah 23 tahun. Yang sampai kepada Nabi bukan bunga, yang sampai dekat Nabi batu, yang sampai dekat Nabi bukan air mineral, yang sampai kepada Nabi tai unta, perut unta. Yang sampai kepada Nabi apa dia? Cacian, makian. Yang sampai kepada Nabi apa dia? Pedang, lembing, tombak, panah. Semata-mata nak sampaikan Islam pada kita. Hari ni kita lahir-lahir Islam, nak sembahyang masjid berlambak di Langkawi ni, nak surau berselerak surau di Langkawi. Di JT ada surau, di sesel minyak ada surau, di masjid lagilah ada masjid. Punya senangnya nak sembahyang. Nak sampai pada tahap ini tuan-tuan, Rasulullah dan para sahabat berjuang. Rasulullah pernah dibaling dengan batu, dihalau daripada Taif, dibaling, dikejar dengan batu, sampai berdarah kaki Rasulullah, berdarah badan Rasulullah, sehinggalah darah Rasulullah bertakung di dalam kasut yang Rasulullah pakai. Darah Nabi Muhammad bertakung dalam kasut. Hari ni kita bertakung ayam aja dalam kasut, bukan darah pun. Tu pun kita merumuk lah. Habis kasut basah, nisai mai. Yang Nabi Muhammad berdarah kasut, Nabi tak bukan nisai pun. Nabi Muhammad berperang berbelah kali, 23 kali berperang. Bermandikan peluk. Kadang-kadang berperang dalam bulan Ramadan, kadang-kadang berperang dalam musim sejuk. Kita hari ni cuma berperang dengan hawa nafsu. Nak mai tak mai, nak mai tak mai, nak mai hujan. Bulan mai ni tak hujan. Bila ada hujan dia marah kat lelaki dia. Itulah abang orang kata dengan mai, nak mai hujan. Ni balik naik bawah naik motor hujan, marah. Hak Nabi bermandi peluh, berhujankan peluh untuk memperjuangkan Islam. Kita hari ni tuan-tuan seronok sembahyang masjid ada aircon. Nabi Muhammad masjidnya buat daripada tiang korma, daripada tiang korma, batang korma.
Lantainya adalah pasir, bumbungnya adalah langit, dindingnya cuma pelepah-pelepah tamar. Hari ini kita duduk di Malaysia, alhamdulillah, masjid tandas percuma, aircon lagi, kapet tebal lagi. Apa lagi alasan untuk kita tidak semayang? Apa lagi alasan tuan-tuan untuk kita tidak mendirikan solat? Nabi Muhammad bila solat di hadapan Kaabah, datang orang kafir Quraisy memijak tengkuk Rasulullah. Dia sujud, orang pijak tengkuk Rasulullah. Kata Rasulullah, sakitnya aku ketika aku diterpijak, terasa mata aku ini seakan-akan terkeluar. Sakitnya seakan-akan terkeluar mata aku. Tuan-tuan, kita semayang sekarang, siapa yang pijak? Siapa yang halang kita semayang? Habis-habis kuat yang halang kita semayang anak. Kita tengah duduk tahiyat akhir, anak main duduk tahriba, hak tu je duduk halang. Kadang-kadang anak umur 8 bulan, 10 bulan, setahun duduk merangkak, duduk kacau mak dia semayang. Pasal mak dia duduk angkat jari, duduk dalam kain telekung tu, duduk angkat jari, asyhadu an la ilaha, duduk pusing jari. Anak rasa heran menentang apa, duduk pusing. Anak duduk pegang hak tu. Mak dia kata, shh. Anak jawab balik, apa syut-syut? Hak tu je duduk kacau. Tak ada siapa nak halang kita semayang. Tuan-tuan, kita pergi haji, Masya Allah, kerosos haji je 13 kali. Kerosos, orang kampung sebut. Tuan-tuan, orang Pekan sebut kerusus. Saya orang kampung Batu Kurau ni, pergi mana ni? Pergi kerosos. Kerosos haji. Daripada tempat nak naik kapal terbang, naik bah, boleh trafik iring lagi, kereta lain semua berhenti. Ni orang haji nak lalu, tak payah nak cop-cop lah, duduk kat KL air, naik kapal terbang tu, sewa khas untuk kita. Tak payah masak atas kapal terbang. Pramugari main tanya, nak ayam ke ikan? Sak-sak tanya makan, sak-sak tanya minum. 8 jam sampai buat haji. Bila sampai di terminal haji, bas dah tunggu, bas dah bawa ke hotel. Apa lagi yang susah? Masjidil Haram sudah ada aircon, Masjid Nabawi sudah ada aircon, di Mina kemah ada aircon, di Padang Arafah pokok ada hijau, jamban berlambak. Apa lagi alasan kita untuk tidak mau berbuat ibadat? Rasulullah menyampaikan kepada kita macam-macam. Hari ini kita hidup dalam keadaan senang. Kadang-kadang kita nak tunjukkan kasih sayang pada Rasulullah pun kita tak boleh tunjuk. Sebab tu kita ucap terima tahniah kepada pihak RTM, pihak National FM, Langkawi FM, College Community, buat program kita hari ini, Semarak Kasih Rasulullah. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Saya kagum dengan tuan-tuan, walaupun hujan, makin penuh orang, makin penuh. Walaupun hujan, seorang pun tak bergerak. Ada yang duduk bawah kemah, ada yang duduk tengah-tengah hujan. Ini tanda apa? Tanda kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah balas, tuan-tuan. Kita tak tahu, tuan-tuan, yang kita datang malam ni, kita mari semata-mata ingat dekat Nabi. Kita mari sebab nak dengar cerita Nabi. Kita mari sebab nak dengar pesanan daripada hadis Nabi. Kita mari ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak balas atas sumbangan kita pada hari ini, kita tak hanyalah berbuat amalan. Tugas kita hanyalah berbuat amal saleh, tetapi kita yakin dengan ayat Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan berilah kabar yang gembira kepada orang-orang yang melakukan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahawa mereka itu akan mendapat ganjaran syurga atas apa yang mereka kerjakan.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syurga, tuan-tuan, atas apa-apa juga amalan yang kita buat. Muslimin dan muslimat, rezeki. Hari ini saya nak ajak bagaimana nak buat rezeki. Kita ni selalu tanya rezeki masak. Tengok orang masak sup ekor sedap, kita pun tanya, macam mana cara orang masak sup ekor? Lembut sangat sup dia, dengan tulang boleh makan sekali. Tu dia cara tanya. Kadang-kadang kita ni minat pada kek lapis. Kita tanya pada orang yang buat kek lapis, apa rahsia hang buat kek lapis? Kita jawab, beli papan lapis. Kita selalu tanya tentang rezeki. Tuan-tuan, kita tanya rezeki pada penyanyi. Kenapa hang menyanyi? Suara hang sampai dulu sampai kelar sedap, tak berubah agak suara hang. Tua dah, tak berubah. Pergi tanya message, tua dah, kat 60 dah. Suara lagu tu, Isabella adalah, dia tarik pada dia. Pergi tanya dekat Mei, kau umpama bunga yang mekar di hatiku. Itu Mei. Sekejap hujan pula. Mereka akan jawab, kami tak minum ais ketui. Kita hari ni baru jumpa kawan kita, ada 10 tahun tak jumpa. Kita tanya dekat dia, Siti, sudah lama kita tidak bertemu, tapi kulit awak tetap seperti dulu. Apa rahsia awak? Saya menggunakan Fair and Lovely. Itu rahsia. Kita suka tanya rezeki. Saya tanya kepada Datuk Haji Sattar. Saya kata dia, Datuk, umur Datuk sekarang berapa? Umur saya sekarang 86. Kalau umur muda 68, umur tua 86. Saya kata, Datuk sihat dia. Apa rahsia Datuk? Jangan tidur tengah hari. Itu rahsia saya. Jangan tidur tengah hari. Saya baru balik dari Singapura. Dalam penerbangan saya itu ada satu Cina, umurnya 85 tahun. Saya tanya, Uncle, berapa umur? 85 tahun. Uncle sihat dia. Uncle jogging ke, Uncle? Oh, saya tidak jogging, saya walking. Rahsia dia sihat. Tetapi pernah tak kita tanya, apakah resepi untuk masuk syurga? Kita tanya, apakah resepi awet muda? Apakah resepi suara awak sedap? Apakah resepi kulit awak licin? Apakah resepi kek lapis awak sedap? Apakah resepi laksa awak sedap? Tapi kita jarang bertanya, apakah resepi untuk masuk syurga? Yang ni yang kita nak. Tuan-tuan tak boleh tanya saya, sebab saya bukan ahli syurga. Jangan tanya saya pula, Ustaz, apakah resepi-resepi untuk masuk syurga? Saya pun belum masuk syurga. Saya pun belum tentu masuk syurga. Maka resepi untuk masuk syurga, kita kena tanya kepada orang yang dah garanti masuk syurga. Orang yang dah garanti masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kita buat semarak kasih. Sebab kita ingin jadi jiran Rasulullah. Kita nak masuk syurga dengan Rasulullah. Kita nak Rasulullah tunggu kita depan pintu syurga. Kita nak Rasulullah nanti di hari kiamat tunggu kita dekat titian sirat. Kita nak Nabi Muhammad nanti dia tuangkan air kepada kita daripada telaga Kausar. Dia bagi kita minum air telaga Kausar. Siapa-siapa yang minum air telaga Kausar tidak akan dahaga selama-lamanya, walaupun dia duduk di padang mahsyar. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Nabi boleh tolong sampai tahap macam itu. Sampai Nabi ni minta tolong kepada Allah, bawalah umat-umat dia masuk syurga tanpa hisap. Allah perkenankan. Ada orang yang timbangannya belah kanan dengan belah kiri sama berat. Duduk di neraca, belah kanan dengan belah kiri sama berat, jahat dengan baik sama berat. Nabi Muhammad angkat serban dia. Nabi Muhammad ambil serban dia, Nabi letak di sebelah kanan. Berat sebelah kanan, kita masuk syurga.
Bila kita lalu dekat titian sirat, Nabi Muhammad doa kepada orang yang lalu pada titian sirat. Nabi kata, salim, salim, selamatkanlah orang ini ya Allah, selamatkanlah orang ini ya Allah, supaya dia tidak dikait kakinya jatuh ke dalam neraka. Nabi Muhammad tolong kita. Tuan-tuan tahu tak Nabi Muhammad tolong sampai tahap mana? Satu hari Jibril dalam syurga jumpa dengan Nabi Muhammad. Jumpa dengan Nabi Muhammad, Jibril bawa Nabi Muhammad di tepi syurga. Jibril tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu dengar tak apa yang aku dengar? Rupa-rupanya Nabi Muhammad mendengar orang yang menjerit, yang terseksa, yang menjerit melolong-lolong. Kata Rasulullah, siapakah itu Jibril? Itulah umat kamu yang sedang diseksa di dalam neraka kerana amalan mereka. Nabi Muhammad bila dengar ada umatnya yang diseksa di dalam neraka, Nabi Muhammad menghadap Allah. Dalam syurga menghadap, ya Allah, keluarkanlah dengan ihsanmu ya Allah, dengan kebaikanmu ya Allah, keluarkanlah orang yang berada di dalam neraka ni, masukkanlah mereka ke dalam syurga ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Sampai tahap macam itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sayang pada kita. Nabi Muhammad sayang kepada kita sampai tahap macam itu. Dah duduk dalam syurga, dah duduk dalam syurga, boleh minta yang duduk dalam neraka mai masuk dalam syurga. Kita baru syurga dunia. Orang lain tak ada kemah, orang lain tak ada kerusi. Kita dapat kerusi, kita diam tak kata apa dah. Tu baru dapat kerusi tuan-tuan. Duk cokoh dia, lantak gambar siapa suruh main lambat. Lain kali main awal je dah. Tu baru dapat kerusi. Ni minta maaf lah, dia marah ada apa pula ni. Tu baru dapat kerusi, kita rasa bangga lah. Bayangkan Nabi Muhammad masuk syurga. Nabi Muhammad ni boleh masuk syurga, dia tunggu depan pintu syurga. Dia tak nak masuk, dia nak ajak kita masuk sekali. Mana nak cari orang macam ni tuan-tuan? Kita pergi kenduri kahwin, mereka buat buffet, bawa pinggan, pergi ambil nasi, pergi duduk. Ada orang yang main 4 orang, dia ambil nasi, dia tengok satu kursi, dia dapat, dia duduk. Yang 3 lagi duduk berdiri, duduk cari. Tak mana nak duduk ni. Yang main sekali tu duduk makan menunduk je, tak tengok dah hak 3 tu. Lantak gampang lah, jadi aku dapat lah. Baru setakat nasi, ikan masin sepotong, sambal secubit, daging 2 ketui, dia tinggal kawan dia hak 3 orang. Tapi Nabi Muhammad masuk syurga, syurga tak terbayang nikmat dia, tak terbanding nikmat dia. Nabi tak nak masuk lagi, Nabi tunggu umat dia depan pintu syurga. Mana nak cari orang macam ni? Mana nak cari tuan-tuan? Tuan-tuan nak harap helikat tunggu. Nah, nak harap helikat tunggu. Ku nantimu di pintu syurga. Terima kasih. Dia mandi junub bunda. Jangan nak masuk syurga. Tuan-tuan, jadi malam ni kita nak tengok resipi nak masuk syurga dan resipi tak nak masuk neraka. Dia. Baik, su'ila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tuan-tuan, saya ceramah di Singapura sejak tahun 2001 sampai lah 2013. Sebulan sekali saya ceramah di Singapura. Bukan saya nak puji mereka, tapi saya nak puji lah. Pasal apa? Bila saya kata, orang Singapura, bila kita kata, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua tuan-tuan, semua cakap amin ya Allah, amin. Tu orang Singapura. Tuan-tuan, kita datang malam ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, amin ya Allah, amin. Tuan-tuan, Langkawi kena buat macam apa? Ni bila kita sebut mudah-mudahan Allah merahmati kita, balik lagi aku makan sotong bakar. Cuba lepas ni tuan-tuan, bila kita main dengan ceramah, ada ustaz kata tuan-tuan mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya Allah. Baik maklum kak nak makcik leha, kak tipah tertipu, yang tipu kak tipah pun sebut amin ya Allah.
Yang kedua yang saya hormat, yang saya kagum dengan orang Singapura, bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua jawab sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk balik. 10 kali dia bangun. Kalau kita di Malaysia sallallahu alaihi wasallam, orang belakang tarik kursi, bom jatuh hadapan. Ada dikuah. Lepas ni tuan-tuan, kita di Langkawi ni kita kena buat. Tiap-tiap kali kita pergi dengan ceramah, ada penceramah, ada ustaz yang berdoa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amin ya Allah. Biar naik perkataan amin tu sampai ke langit. Malaikat-malaikat bawa kepada kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan? Apakah amalan aktsaru? Apakah amalan aktsaru yang paling banyak yudkhilun nasal jannah, yang menyebabkan manusia ni masuk ke dalam syurga? Apakah amalan yang menjadikan kita ni banyak masuk syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dua. Nabi jawab apa? Yang pertamanya ialah taqwallah wa husnul khuluq. Dua je resipi untuk masuk syurga. Ada dua resipi untuk masuk syurga. Saya boleh pakai resipi ni, tuan-tuan boleh pakai resipi ni, Datuk Paduka boleh pakai resipi ni. Apa resipi dia? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya apa? Baik perangai. Cukup mudah tuan-tuan. Kita nak buat sup pun susah. Kena cari sup bunjut adabi. Kita nak buat bubuk pun susah. Kena pergi perah nyok baru boleh buat bubuk. Tetapi nak masuk syurga dua je syarat. Pertamanya ialah takwa kepada Allah. Apa dia takwa kepada Allah? Pertama, ada orang kata takwa kepada Allah ialah takut pada Allah. Betul, takut kepada Allah. Tetapi takut kepada Allah itu adalah makna yang kecil daripada makna-makna takwa yang besar. Takut kepada Allah adalah satu makna yang kecil. Takwa kepada Allah ada makna yang lebih besar daripada takut pada Allah. Ada lagi besar. Berapa ramai yang takut pada hantu? Lebih dia takut daripada Allah. Dulu-dulu orang takut pada hantu. Lah orang tak takut, orang cari hantu. Nama dia The Seekers. Cari hantu, Ghostbusters. Dulu-dulu orang takut pergi kubur. Jirat Cina orang takut, kubur orang takut pergi. Lah orang tak takut dah, orang beromen balik kubur jirat Cina. Jirat Cina kan besar dia punya kubur. Duk beromen balik tu. Gambar nyonya duk tengok. Buat apa lalu orang buat apa? Tak takut dah tuan-tuan oi. Okay, hebatlah mereka ni tak takut dengan kubur. Saya tahun lepas saya pergi ceramah di Sungai Bayur. Saya pergi ceramah balik pukul 12 lebih, jalan kampung hutan. Driver saya berhenti. Saya tanya, awak berhenti? Babi juga besar tu, babi kat depan. Babi 3 ekor melintas jalan. Mak dia bawa 2 ekor. Baik, sopan jalan gedek berhenti. Besar pula tu. Ustaz, macam mana Ustaz? Jangan langgar, kemek siapa nak bayar. Babi tengok kita, kita tengok babi. Saya kata kat driver saya, main lampu tinggi. Saya kira dia belah. Duk plak main lampu tinggi. Babi marah, silau. Babi pun jalan masuk lautan. Hak silau tu saya tambah alam bohong lah tu. Babi ni tuan-tuan bukan boleh sebut lembut-lembut tak sedap. Ustaz, babi. Ustaz, depan babi. Baru betul. Dia menampakkan murah lazah dia tu, baru betul. Dia punya perenang dia tu juga. Lepas 2-3 tapak jalan, ada satu lembaga baju putih, tunduk ke bawah, rambut panjang, duduk tepi jalan. Saya kata dia buat dah. Hujan pun turun dah. Saya kata kat driver saya, jangan tegur.
Kursi lagi lepas. Saya pesan lagi sekali, jangan pandang belakang. Bagus juga filem tu tuan-tuan. Buatnya dia main duduk depan cermin, jangan tengok depan, nak tengok kiri. Melanggar pokok tu. Takut apa? Kalau kita berani, dia takut. Kalau kita takut, dia berani. Takut apa ke hantu? Saya ceramah daripada tuan-tuan hari tu. Kalau dalam rumah tuan-tuan ada hantu duduk mengacau, jangan takut. Dia makhluk Allah juga. Makcik takut ustaz, malam-malam duduk cakap rumah, duduk cakap dinding. Uzir cekuak lagi Uzir. Itu nama dia hantu Kak Lima, tuan-tuan. Jangan takut. Malam-malam dia duduk basuh kain ustaz, jangan takut. Pergi ke bilik ayak, cakap kat dia. Pukul 2 pagi duduk basuh kain bilik ayak, pergi cakap kat dia. Hang nak basuh, hang basuh lah, tapi bil ayak naik bulan ni jaga. Sampai tak kira masa nak basuh kain. Yang kita kena takut pada Allah. Takut apa? Takut apa pada Allah? Takut macam mana? Takut buat maksiat. Ni tangan ni adik-adik ramai kolej komuniti ni ramai datang. Ni adik-adik anak muda ni ramai ni. Takut buat maksiat ni tangan ni. Jangan duk buat benda haram. Ni jangan duk buat benda haram, duk garpu makwa. Raba orang. Duk tulis surat layang, SMS layang. Duk maki hamun orang. Ni jahat ni tangan ni. Saya tak larat nak baca blog, tak larat nak baca Facebook lah, macam-macam orang kutuk saya. Tak takut kan besok tangan ni akan bercakap di hari kiamat? Cuba tuan-tuan tengok tangan ni, diam. Buat macam ni nampak 5, tunjuk ni buku 5. Buat lagu ni dia ikut, buat lagu ni pun dia marah, buat lagu ni pun dia marah. Dia ikut, semua dia ikut. Tapi ingat tuan-tuan, tangan ni record apa yang kita buat, nanti dia bercakap di hari kiamat. Cubalah bila tuan-tuan nak buat maksiat, cuba tampar tangan tu. Elok nak pergi pegang nak darah orang, cuba tampar. Pegang besar lah. Apa ni? Gatal kat ni. Hang menyapat saya, so aku masuk neraka hantar lah. Kalau tuan-tuan cakap macam tu, agak-agak orang-orang lari lah. Dia tengok bola, ada dekat lagu tu. Abang, jom balik. Oh, gila abang. Dia bukan gila tu, nama dia Ali Sufi. Ali Sufi ni dia suka bercakap, dia bermonolog. Bila kita nak curi handphone, jaga dosa tu. Apa ni? Masalah dia sekarang, kita tak bercakap dengan tangan. Orang tak ada balon, dah dapat pergi jual dekat isi minyak. Faham? iPhone faham? iPhone. Okey, iPhone. Ustaz, macam pengalamannya Ustaz. Saya tak pernah mencuri, tuan-tuan. Cuba mata kita bila nak tengok benda haram, cuba tampar mata. Buta lah Ustaz, tampak pelat. Tuan-tuan duduk di pantai Cina, macam-macam, ya Allah, macam-macam saiz. Saya apa Ustaz? Wallahualam lah. Lalu duduk lintah depan kita, tak tengok rasa membaziak, tengok rasa berdosa. Fikir mata ni jangan duk tengok. Ni usaha Skodeng pergi beli stropo malam. Skodeng yang tu yang haram. Cuba mulut kita bila nak mengumpat, tampar mulut. Bertakwalah pada Allah. Bila pergi tengok orang, pak tampar. Ngata kau orang. Amboi, besar tu. Masalah dia kita tak buat macam itu. Kita terus cakap apa yang kita nak buat. Orang pergi jemput kita makan kenduri, kita pergi, pahala. Kita baca bismillah, pahala. Kita baca doa makan, pahala. Makan 4-5 suap, pengantin sampai. Elok nak suap, tak balik tangan, gemuk je. Dosa lah tu. Dosa. Apa masalah dia gemuk? Gemuk, gila. Ngap. Tengok pengantin perempuan sambut kat pintu pagar, kurus pula. Seorang gemuk, seorang kurus, tahan ke? Ngap. Apa duk kata ke orang? Kadang-kadang kita sebut senang, sebut bodoh ke orang. Pasal apa kita nak kata bodoh pada orang? Kadang-kadang kita bodoh, kita yang bodoh.
Abang, ya, abang pergi cari ikan, cik nak makan ikan hari ni, kalau boleh cari ikan darat, jemu ikan laut. Suami pun buat balik lah ikan keli 4-5 ekor. Nah, pergi masak. Nah, ikan darat lah, ikan apa, ngada-ngada orang tua ni. Isteri pun buka lah plastik merah tu, tuan-tuan tengok ikan keli duk hidup. Isteri kata apa kat lelaki dia? Ni bodoh sungguh orang tua ni. Cubalah siang siap-siap kat market, taklah terus orang nak siam. Ni susah sungguh dapat lelaki bodoh. Ni nak bunuh lagu mana ni? Ya Allah, ikan keli pun boleh lempar, kata dia. Suami mari balik cekak pinggang, awaknya hang bodoh sangat. Nak buat benda ni pun susah. Hang ambil besen, isi air, boleh ikan keli dalam tu, dia matilah lemah. La ilaha illallah. Lah siapa hak bodoh ni tuan-tuan? Susah sangat kan nak bunuh ikan keli. Hang rendam dalam air, dia mampu lah, dia lemah. Isteri tengok ikan keli tengok dia. Lah siapa tak cerdik ni? Kita duk kata orang bodoh, kadang-kadang bodoh tu main kat kita balik. Sebab tu jaga lidah. Jaga lidah. Ya, kadang-kadang kita panggil isteri kita benda yang tak elok, padahal isteri kita lah yang masak, isteri kita lah yang duk jaga anak kita. Sampai kurui isteri kita. Dah kurui panggil papan pula. Aku ingat papam jalan tadi, hang apa dah, kejut aku. Panggil papan. Papan lah untung. Naik motor tak berat, naik lift cukup muat. Masalah dia ustaz, bini saya gemuk. Gemuk lagi bagus. Kalau ramai-ramai macam ni, kalau dia hilang, senang jumpa. Nampak tak tuan-tuan? Mana mak hang Adin? Nampak orang semua ke tepi, dia nak lalu, nampak. Yang kita duk hina orang pasal apa? Cubalah kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa tu apa dia? Takut buat maksiat. Aku tak mau buat maksiat, aku takut. Yang kedua, apa dia makna takwa? Takwa makna yang kedua ialah cinta pada Allah. Ini takwa nombor 2. Kita cinta pada Allah, sayang sungguh dekat Allah, sayang sangat-sangat dekat Allah. Nombor 1 sayang. Ni yang ramai-ramai datang malam ni, apa yang tuan-tuan simpan dalam hati? Siapa yang kita berada dalam hati? Yang ada dalam hati kita siapa? Mak bapak. Abaukum, mak bapak kamu. Nombor 2 siapa? Anak beranak kamu. Wa abnaukum. Yang kita ada simpan dalam hati mak kita. Sebab tu kita marah kalau orang hina mak kita. Kita sanggup bergaduh kalau orang marah bapak kita. Sebab bapak dan mak dalam hati. Nombor 2 siapa? Anak beranak. Anak-anak kita dalam hati kita. Sebab tu mak sanggup melahirkan anak berkali-kali. Saya sentuh jadi, saya jadi sentuh. Tiap-tiap tahun. Pasal apa? Mak sayang ke anak. Cuba tengok tuan-tuan, mak mana pernah marah anak dia? Yang marah anak dia pembantu rumah Indon. Dia buat roti canai kat budak tu. Saya tengok pun saya geram. Dia lempar budak tu, pam-pam, lempar tanah, lempar main macam batu Seremban. Budak baru 4 bulan. Orang Indonesia kalau enggak ada ilmu didada, enggak sampai terusan Suez. Tuan nampak. Bila mereka ada kes kena dera, mengamuk di Indonesia. Tapi mereka tak mengamuk pun bila pembantu rumah mereka dera anak-anak kita. Dia lemparnya budak tu, nasib baik TV yang saya tengok tu, TV hotelnya. Tumbuk saya lagi geram tuan, budak 4 bulan. Dia lempak macam roti canai, pam, lambung ke belakang, lambung ke bawah. Subhanallah. Mak. Sebab tu saya ceramah di Perlis tadi, di Arau. Saya kata makcik-makcik, kalau dapat menantu yang tak kerja, alhamdulillah, janganlah ngutuk. Ni bila dapat menantu tak kerja, duk perli. Bini dia kerja, ni bini man tak kerja. Bini dia kerja lah cermin. Kau duduk lah cermin tu, bini man duduk di rumah mengambil beras lah. Kita kata makcik duduk lah cermin tu tiger show makcik weh. Memang ada DJ Bang Rimau betul
Tuan-tuan yang tak kerja tu lah bila dia ada anak, dia bela anak dia betul-betul. Anak nak minum, dia bagi. Anak nak makan, dia suap. Anak nak tidur, dia dodoi. Anak berak, dia basuh. Dia tak tanpa anak dia, pasal mak dia sendiri. Bersyukurlah anak-anak menantu kita yang tak kerja. Daripada Nigeria, Abang Negro, dia bagi sepenuh jiwa. Tu yang kita baca dalam paper tiap-tiap minggu ada, terjerat cinta awang black. Tiap-tiap hari duk cerita depa pegah duit, depa jual dadah, depa nak body kita. Dak, anak darah nak juga tak faham-faham. Bila dah kena tinggal, baru jumpa ustaz. Tolonglah ustaz, dia habis duit saya, dia buat lari. Ya kok gatal pi kawan dengan dia pasal apa? Dah tahu dah orang macam ni. Ustaz, love is blind. Doa lah. Sampai ada tuan-tuan yang kena tipu dengan orang awam Afrika ni. Berhenti kerja, duit habis. Seminggu duk teriak kat rumah. Sampai orang main pujuk, sudahlah Siti, mainlah kerja. Orang duk pasal apa? Doa kita geram, orang dah sayang dekat dia, senang-senang dia tinggal kita, geram. Walaupun dia gelap, kita terima. Dah macam ni dia tinggal senang. Sabarlah. Hampir dah ceramah Ustaz Kazim hari tu. Dia kata kalau kita kehilangan yang kita sayang, kita kena doa pada Allah, gantilah yang lebih baik daripada yang hilang. Dah semalam dah doa. Siti kata, ya Allah, gantilah dia guru lain pula. Ya Allah. Ni lah, nampak tak tuan-tuan? Nak kata apa? Cinta. Jadi saya pesan pada tuan-tuan, jangan cinta orang lain, letakkan Allah nombor satu. Sebab kadang-kadang hati kita ni kita bagi ke orang sampai habis, langsung tak ada untuk Allah. Haram tak kira, halal tak kira, dia balon semua. Ingat, kita ada batasan kita. Kita ada Allah Ta'ala, kita ada Rasulullah. Ni kadang-kadang hati ni habis. Minta body, bagi body. Minta duit, bagi duit. Minta segala benda bagi. Halal haram tak kira lah. Ni yang saya takut tuan-tuan. Duduk seorang-seorang, duduk menung sambil duduk menyanyi. Hati ini bukan milikku lagi, seribu tahun pun takkan ku nanti kamu. Ya Allah, punya sayangnya tuan-tuan. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sabar banyak-banyak. Janganlah lebih daripada had. Ya, lebih daripada had macam tak mau. Tuan-tuan, cinta pada Allah. Yang ketiganya apa? Takwa kepada Allah ialah rindu pada Allah. Rindu pada Allah. Tuan-tuan, kalau kita rindu pada kekasih, apa kita buat? SMS, telefon. Kat mana? Ha? Serama? Ustaz Kazim? Hujan? Pada muka. Astagfirullahalazim. Ni, kalaulah bercinta, SMS ni, ya Allah, habis duit kerja kelang dengan top up. Yang Pak Ua ni duk naik motor nak pergi kerja, SMS sampai boleh jawab belah kiri. Punya canggih. Pro handphone bunyi. Dia baca mesej. Kat mana dah? Kat mana ni? Atas motor. Mak Ua hantar mesej. Nak gina? Nak kerja? Nak kerja? Hantar lagi. Naik motor. Mak Ua hantar lagi. Dah sampai ke? Belum pergi. 5 minit hantar lagi. Kat mana dah? Pom, dia langgar depan lori. Lori berhenti depan. Pom, bawah. Driver lori tolong jawab. Bawah lori. Itu tandanya saya rindu. Rindu kepada Allah macam mana? Berapa ramai orang yang baca Quran, berapa ramai orang yang pegang Quran, berapa ramai orang yang mengamalkan Quran. Orang yang mengamalkan Quran, orang yang baca Quran, orang yang berzikir, sebut nama Allah, itu namanya orang takwa. Sikit-sikit rujuk pada Allah, sikit-sikit rujuk pada Quran, sikit-sikit rujuk pada Quran. Itulah takwa, rindu.
Rindu tuan-tuan kita ni. Kalau sehari tak baca Quran, kita yang ramai-ramai malam ni lah baca Quran bila? Cekabah. Ni bahasa orang Parit. Baca Quran ini sentiasa tuan-tuan. Cuma jangan jalan tanah. Bacalah Quran. Kadang-kadang kita semayang pun baca Fatihah saja. Ayat lazim langsung tak baca. Ustaz, makcik baca. Makcik baca surah apa? Qul huwallah. Bahagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Panjang makcik ya. Tahun lepas langsung makcik tak baca ustaz. Tahun ini ada perubahan. Tuan-tuan, rindu kepada Allah ni sentiasa ingat. Ingat bila tengok kepada kubur, bukan takut. Ingat tengok kepada kubur, ya Allah, bilalah aku boleh mati. Aku tak sabar jumpamu ya Allah. Ni tuan-tuan, bila kita bayangkan, kita ingat pada Allah, kita rindu. Rindu kepada Allah. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Rindu pada Allah. Yang keempat, apa makna takwa? Tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada benda lain. Orang yang bertakwa tawakal pada Allah. Dia tak tawakal pada cincin, dia tak tawakal pada ubat, dia tak tawakal pada rantai, dia tak tawakal kepada tangkal. Dia hanya tawakal kepada Allah. Dia tak tawakal pada suami, dia tawakal pada Allah. Banyak orang yang tawakal pada suami dia. Ustaz, makcik ni kan duk gantung harap kat suami makcik. Kalau dia tak ada, tak tahu makcik nak makan apa. Sebelum makcik kahwin dengan dia, makcik makan tak? Makan. Habis itu makcik takut apa kalau dia mati? Ustaz, kalau anak makcik tak ada, tak tahulah siapa nak bayar duit astro. Sebelum makcik beranak, makcik makan tak? Makan. Habis itu kalau anak makcik tak ada, makcik takut apa? Allah tu tak mati-mati. Allah akan bagi rezeki. Yakin pada Allah. Itulah nama tawakal. Yakin pada Allah. Itu nama dia takwa. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, itu syarat resepi yang pertama nak masuk syurga. Jom tuan-tuan, kita buat 4 benda ni. Takut pada Allah, cinta pada Allah, rindu pada Allah, bertawakal kepada Allah. Digabungkan 4 benda ini, akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu resepi nombor 1. Apakah resepi yang kedua untuk masuk syurga? Nabi kata, wa husnul khuluq. Jadilah kamu orang yang berperangai baik. Siapakah yang berperangai baik? Sudah pasti Rasulullah, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa maksud? Akhlak ada 18 maksud. Tapi pasal hujan ni saya potong-potong aja. Yang pertama, apa dia yang dikatakan akhlak? Orang yang manis tutur katanya. Orang yang manis tutur katanya itu adalah orang berakhlak. Lepas ni tuan-tuan, jangan duk sebut ada haram jadah. Jangan duk sebut celaka. Itu namanya tidak berakhlak. Bila hujan turun, celaka betul. Asal aku menega hujan, asal hujan aku menega. Jangan. Kita tukarkan kepada alhamdulillah. Lepas ni jangan sebut ada haram jadah. Haram jadah, sungguh tukar. Masya Allah. Ni dah duduk ramai-ramai ni tuan-tuan. Duduk ramai-ramai ni, kita ada payung, orang sebelah tak ada payung, elok main duduk tumpang kita. Dalam hati duduk kata ni, payung ada tak bawa kata dia orang punya. Dia marah orang tumpang. Padahal yang tumpang tu pun dia lebih pada orang dia punya pula. Kawan tu pula duk sengit lagu tu. Tak sedar diri menumpang. Tuan-tuan, bila dia tumpang, alhamdulillah dapat pahala aku payung. Ni tidak, bila dia tumpang dia kelin. Dia kelin orang sebelah. Bewok tu. Astaghfirullahalazim. Ini tidak berakhlak. Lepas ni jangan sebut maki, sebab Nabi kata apa? Wa innallaha
la yubghadul fahish wal bazi. Allah Ta'ala murka kepada orang yang pelucah. Allah Ta'ala murka kepada orang yang memaki. Allah murka. Takkan kita nak terima kemurkaan Allah? Allah tak bagi kita maki. Tukar. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Tukar daripada kepala bapa, daripada haram jadah, daripada tak guna, babi, sewel, bodoh, lembu, tukar kepada perkataan yang lebih baik, yang Allah redha. Apa dia? La ilaha illallah. Mungkin bila kita sebut la ilaha illallah, kita tengok orang aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masya-Allah, la ilaha illallah. Kita pula aksiden, langgar pokok, duk tengok orang, kita pula langgar pokok. Bila kita langgar pokok, kita koma, kita meninggal selepas sehari kita. Bukankah perkataan yang kita sebut akhir la ilaha illallah? Nabi kata, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia mengucap kalimah la ilaha illallah, syurga, kata Nabi. Sebab tu kita kena sebut selalu. Sebab itulah Nabi kata, afdalu zik fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, perkataan yang paling baik sekali ialah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita cakap bahasa yang manis-manis. Akak-akak gunakan bahasa yang manis untuk anak-anak. Jangan duk sebut bodoh. Awak lah bodoh sangat hang ni. Raisa tak pernah dapat nombor 1. Bodoh sungguh, kena 40 kali bodoh. Kadang-kadang nama kita Mamat. Saya minta pada tuan-tuan, yang ada nama sini Mamat, tukar Muhammad. Mamat tu makna mati. Sebab tu kalau kita buat nama Mamat, bisnes tak lama, kedai motor Mamat mati, tutuplah kedai dah. Kalau jadi penyanyi pun tak lama hilang. Berkurun lama ku rasakan cintaku padamu. Mana api dah tuan-tuan. Nama tu penting. Lepas ni saya nak kita usahakan betul-betul akhlak yang baik. Banyakkan puji pada Allah. Apa salahnya kita puji suami kita? Kadang-kadang jarang kita puji, dia kutuk dia. Suami balik rumah potong rambut pendek, segak sangat rambut dia. Apa salah isteri puji? Abang, nampak muda sangat, cantik. Bulan depan dia bagi botak terus rambut dia. Abang, seksi sangat, macam Castello je. Ni tak pernah puji. Abang-abang bawa balik buah limau bagi ke isteri, isteri sambut, hantar ke dapur. Cuba tahan isteri tu. Ya, kejap. Tengok abang. Pusing belakang balik. Pusing kiri. Oh, nampak kecil dah halau ni. Oh, kurus sangat. Minum Slimenti lah. Jangan ada orang tu menyampuk. Dia pergi letak limau kat dapur, dia pergi masuk dalam bilik dia. Dia tengok cermin, tuan-tuan tahu. Betul ke gemuk? Kurus kok no. Dia mesti keluar, abang nak kopi ya. Padahal tak ada turun pun, kecil sikit pada tong je. Takkan kita nak terima kemurkaan Allah? Allah tak bagi kita maki. Tukar. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Tukar daripada kepala bapa, daripada haram jadah, daripada tak guna, babi, sewel, bodoh, lembu. Tukar kepada perkataan yang lebih baik, yang Allah redha. Apa dia? La ilaha illallah. Mungkin bila kita sebut la ilaha illallah, kita tengok orang aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masya-Allah, la ilaha illallah. Kita pula aksiden, langgar pokok, duk tengok orang, kita pula langgar pokok. Bila kita langgar pokok, kita koma, kita meninggal selepas sehari kita.
Bukankah perkataan yang kita sebut akhir la ilaha illallah? Nabi kata man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia mengucap kalimah la ilaha illallah, syurga, kata Nabi. Sebab tu kita kena sebut selalu. Sebab itulah Nabi kata afdalu zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah perkataan yang paling baik sekali ialah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita cakap bahasa yang manis-manis. Akak-akak gunakan bahasa yang manis untuk anak-anak. Jangan duk sebut bodoh. Awaklah bodoh sangat hang ni. Periksa tak pernah dapat nombor 1. Bodoh sungguh. Kena 40 kali bodoh. Kadang-kadang nama kita Mamat. Saya minta pada tuan-tuan, yang ada nama sini Mamat, tukar Muhammad. Mamat tu makna mati. Sebab tu kalau kita buat nama Mamat, bisnes tak lama. Kedai motor Mamat mati, tutuplah kedai dia. Kalau jadi penyanyi pun tak lama hilang. Berkurun lama ku rasakan cintaku padamu. Mana arti dah tuan-tuan? Nama tu penting. Lepas ni saya nak kita usahakan betul-betul akhlak yang baik. Banyakkan puji pada Allah. Apa salahnya kita puji suami kita? Kadang-kadang jarang kita puji, duk kutuk dia. Suami balik rumah potong rambut pendek, segak sangat rambut dia. Apa salah isteri puji? Abang, nampak muda sangat, cantik. Bulan depan dia bagi botak terus rambut dia. Abang, seksi sangat, macam Castello je. Ni tak pernah puji. Abang-abang bawa balik buah limau bagi ke isteri, isteri sambut, hantar ke dapur. Cuba tahan isteri tu. Ya, kejap. Tengok abang. Pusing belakang balik. Pusing kiri. Oh, nampak kecil lah halau ni. Oh, kurus sangat. Minum selimenti lah. Jangan ada orang tua menyampuk. Dia pergi letak limau kat dapur, dia pergi masuk dalam bilik dia. Dia tengok cermin, tuan-tuan tahu. Betul ke gemuk? Kurus kot no. Dia mesti keluar, abang nak kopi ya. Padahal tak ada turun pun, kecil sikit pada tong aja kan. Tapi pasal kita bercakap benda yang baik, cubalah kita bercakap benda yang baik. Itu nama dia akhlak nombor 1. Jangan jadi pembohong. Bercakaplah benar. Jangan jadi kazib, penipu. Jadilah sadiq. Jadilah sidik, orang yang benar. InsyaAllah Allah merahmati kita. Yang kedua, akhlak yang baik itu apa? Tasurrun nazirin. Bila orang tengok, orang suka pada kita. Bila orang tengok kita, orang suka. Itu nama dia akhlak. Bila orang tengok, ya Allah, sakit kepala aku hilang. Bila orang tengok kita, ya Allah, lagi sakit kepala aku, itu tandanya orang tak elok. Sebab tu saya minta pada abang-abang, kakak-kakak semua, cuba kemaskan diri masing-masing. Abang-abang yang mana ada misal, trim misal elok-elok. Tu akhlak. Trim misal elok-elok. Ambil cukur nombor 1, bagi nipis. Bagi nipis lawa. Ini sampai tak nampak mulut. Abang tak ada mulut abang? Ada. Kamu minta maaf kalau ada sini. Bagi segak, tuan-tuan. Orang tengok suka. Rambut kita segak. Tak salah laki-laki rambut panjang sampai hak bau je. Tak salah. Silakan. Cuba buh minyak. Rasulullah kalau dia pakai minyak, dia minyakkan rambut. Cantik rambut Rasulullah. Rasulullah belah rambut, Rasulullah belah tengah. Dia tak macam kita, rambut tengah betul-betul macam Mario Balotelli. Yang mana kenal, tak kenal sudah. Rambut betul-betul itu dia buat cacang ni pula. Pergi ngaji, pergi masjid. Itu bagus tu. Rambut tajam dulu dia, tajam. Pergi mana Adin? Masjid. Mayang pula belakang Tok Imam. Tok Imam rukuk, dia rukuk. Terkejut Tok Imam. Ni jambul dia kenal Tok Imam. Lepas ni kita jadi akhlak yang bagus. Rambut kita lawa-lawa. Tak salah tuan-tuan nak buat rambut Dewi Bekam, buatlah.
Tapi pastikan cantik, lawa, susun elok-elok, misal elok-elok, baru isteri seronok. Akak-akak pun cubalah lawa-lawa, bila suami tengok seronok. Ni rambut tak nak sikat, minyak tak nak boh, serugun rambut tu dia, macam rimau singa. Isteri buka pintu malam-malam, suami balik ceramah, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Lompat turun, urut dada lelaki. Aku ingat puaka ni yang rapik. Cuba inaikan makcik-makcik yang mana ada uban, inaikan. Sebab Rasulullah suruh berinai. Cuba buat rebonding. Untuk suami boleh, harus. Kalau rebonding tak ada, ambil air rambut, insya-Allah lurus. Kedut baju pun lurus, elok. Kalau air tambah rambut. Cubalah tuan-tuan jadi orang yang ceria. Jadi orang yang wangi. Sebab sunnah Nabi ialah wangi. Kadang-kadang kita yang umur 14 tahun, 15 tahun, bau ketiak masam. Dia angkat tangan, menangkap. Jadi yang mana yang bau-bau badan ni, ambil petua Rasulullah. Nombor 1, Rasulullah pakai minyak wangi. Nombor 2, nak mengelakkan bau badan, Rasulullah suka makan labu. Akak-akak bagi makan labu. Rasulullah bagi makan labu, Rasulullah suka makan labu. Untuk adik-adik yang belum cukup umur, saya pesan, besok pergi market cari labu kundur. Ni labu kundur, di bahagian atas ni ada debu warna putih. Ambil debu tu, sapu di ketiak. InsyaAllah tak tumbuh bulu dan ketiak tidak berbau. Yang mana belum ada bulu, yang belum cukup umur, yang dah terlebih, tak payah. Pak jengkai nak bunuh apa, menyemak. Ni untuk adik-adik yang kecil-kecil ni yang depan-depan ni kecil ni. Besok pergi buat, cari labu kundok ni, buat, sapu, insya-Allah tak berbau dan tidak ada bulu ketiak. Sebab saya buat, mak saya buat kat saya. Sampai sekarang saya tak ada bulu ketiak. Dia kata tak jantan tak kira lah. Janji ketiak tak bau, janji tak bayar. Ni tak ada tuan-tuan. Rupanya petua labu ni cukup hebat, tapi kita jarang ambil. Jadi makcik-makcik cuba buat. Kalau bohong, menjumpa saya balik. Sebab saya buat, mak saya buat, memang berkesan. Tuan-tuan mai duduk kat saya, ada bau ketiak tak? InsyaAllah. Ni kadang-kadang suami tak pernah cukup bulu ada di badan. Begini tengok MC lawan MU. Isteri duduk sebelah. Bila gol je, isteri tertengok suami dia gol. Bulu hidung ni masuk bulu ketiak. 4 hari koma orang tua. Ini macam mana nak jadi orang yang berakhlak baik? Kita jadi orang pengotor, kuku panjang, bulu misai, bulu hidung semua naik. Cuba jadi orang yang berakhlak, tasurrun. Bila orang tengok, orang suka. Saya pesan pada tuan-tuan dulu-dulu kan, Nabi Muhammad bila minum, dia akan cari gelas isteri dia daripada bekas bibir isteri dia. Dia akan cari daripada bekas bibir isteri dia. Rasulullah akan minum daripada bibir itu, minum daripada bekas bibir isteri dia. Romantik tak romantik? Masya Allah. Ada nampak bekas bibir isteri dia, Rasulullah ambil, Rasulullah minum daripada situ. Isteri tak bangga kata tuan. Isteri minum saja, dia letak. Suami ambil pula minum, ya, bekas bibir ya. Abang, dia tak tahu dia bini kedua. Dia jaga lah tuan. Baik dah makna lah. Rasulullah buat. Sebab tu akak-akak duduk di rumah pakailah gincu, supaya ada bekas kat bibir sini. Ni bila nak keluar berjalan gincu pakai. Duduk di rumah, ya Allah, pakai. Tak di situ. Dan suami pun bila tengok gincu di sini, tu tanda dia isteri suruh ambil. Ambil lah.
Akak-akak kalau tengok suami minum tinggal setengah, akak ambil, bang ni bekas abang. Tak nak ustaz, tak mau. Geli tak. Awak gigi tinggal batang. Buat denok gigi. Tinggal gusi semua. Ya hai Rasulullah kongsi gelas. Betul lah boy, Rasulullah gigi lawa. Abang tak ada gigi, cek geli. Jadi yang mana tak ada gigi, minta peruntukan kat YB. Minta gigi palsu. Dah ada gigi palsu pula, janganlah duk main. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang duk main gigi palsu? Dia duk keluar masuk. Ada tuan-tuan jenis jatuh lah gelas. Dia ambil pelan-pelan, dia buh balik. Dia kata, ya Rasulullah kongsi gelas. Hak ya minum. Masin ayak dia bang. Subhanallah. Cubalah jadi orang yang baik. Start daripada hari ni, segak-segak. Rasulullah segak tuan-tuan. Dia berakhlak, dia segak. Rasulullah pakai jubah warna merah, serban warna putih, rambutnya panjang sampai bahu, pergi semayang Jumaat, semayang hari raya tuan-tuan. Bila semayang hari raya tu, waktu pukul 9, matahari tengah duk naik, cahaya matahari kena baju Rasulullah, sampai sahabat kata tidak ada orang lain yang lebih segak melainkan Rasulullah. Kami tengok Rasulullah segak sungguh. Jom abang-abang start pada hari ni segak. Lawa-lawa sungguh. Trim rambut elok-elok, trim kuku elok-elok, pakai yang lawa-lawa. Akak-akak pun pakai yang lawa-lawa. Bukan sakat bila keluar rumah saja, duduk dalam rumah pun. Ni kita keluar rumah, ya Allah, 4 jam setengah solat. Ni nak pakai dua ni saja mulamau ni. Mesti menganga mulut. Takut cocok. Nah, orang perempuan tu. Satu lagi dia menganga bila nak suruh anak makan. Aiman, nampak? Mesti nganga mulut. Lepas ni akak-akak kalau suruh anak cuba tutup. Tobat lahir anak tak makan. Ya, sebab yang kedua kenapa dia menganga bila suap? Bila anak tak mau. Mama juga yang dapat. Yang ketiga, apa dia yang dikatakan orang yang berakhlak? Orang yang berakhlak, dia pegang amanah elok-elok. Dia tidak akan pecah amanah. Dia tidak akan rasuah. Dia tidak ambil harta orang. Dia tidak jadikan orang dirampas harta orang. Itu orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak nombor 4. Apa dia orang yang berakhlak? Orang yang berakhlak tuan-tuan, bila dia ada dalam satu tempat, semua orang suka pada dia. Tuan-tuan datang malam ni, semua orang suka. Itu tandanya tuan-tuan berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan datang di sini, tuan-tuan menyusahkan orang, itu tanda-tandanya tuan-tuan tidak berakhlak. Manusia ni terbahagi pada 3. Yang pertama, khairun nas yanfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia ada, selesai masalah. Kalau kita buat kenduri, dia ada, selesai masalah. Kalau keluarga kita mati, Pak Long ni sampai, selesai masalah pengkebumian. Kalau kita sakit, dia datang tolong, selesai masalah. Orang ini orang nombor 1 paling bagus. Nombor 2, kalau dia ada, semua masalah sampai. Dia duduk di masjid, mimbar hilang. Duduk di surau, habis hilang tongkat surau. Duduk dewan orang ramai, talam hilang. Duduk di dapur, di kedohok, tungku dapur hilang. Tak ada langsung yang aman. Mai dengar ceramah, kula hilang. Dia datang aja, habis orang hilang. Nombor 3, dia datang orang tak kisah, dia tak mai orang tak kisah. Tuan-tuan duduk hak mana? A, B, C. Cuba jawab. C banyak kot. Ada orang tak kisah, tak ada orang tak kisah. Tak mau, kita nak nombor 1. Kita hidup untuk jadi masyarakat yang baik. Buatlah jasa tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di taman tuan-tuan, apa jasa yang tuan-tuan nak buat? Buat. Tuan-tuan duduk di sekolah, apa yang nak buat di jasa di sekolah? Tuan-tuan duduk di masjid, apa jasa yang nak buat di masjid? Itulah dipanggil orang berakhlak. Orang berakhlak yang nombor 5 apa dia?
Orang yang berakhlak nombor 5 ialah cara pergerakan dia, cara berjalan dia, cara bergerak dia, cara bertindak dia. Itu akhlak. Cara duduk, cara berjalan, cara makan. Ada orang yang makan dalam tandas, bawa nasi duduk atas mangkuk tandas. Mana ayah hang ni Din? Tahu tadi bawa nasi, tu bawa duk cari. Ada hang jambar ni sikit perut, makan nasi dalam jamban tuan. Hak mulut duk makan, hak keluar duk bawa. Ni bukan akhlak. Akhlak cara perbuatan. Ada orang yang isap rokok, tenyih kat lantai, hitam segala rumah. Tu bukan akhlak. Ada orang yang makan sirih, buka tingkap nakuk, puit, merecik atas tingkap, jatuh bawah. Tu bukan akhlak. Ada orang yang akhlak buruknya tuan-tuan. Akhlak buruk, di rumah ada pakai tika getah, bila dia ada kahak, dia ludah puit, dia tutup. Tu akhlak yang buruk. Orang macam ni tuan-tuan jauh daripada syurga. Sebab pengotor. Pengotor ini datangnya daripada iblis. Pengotor ini sifat syaitan. Wangi itu sifat malaikat. Kebersihan itu disukai malaikat. Jom tuan-tuan, kita jadi lepas ni pergerakan kita semua pergerakan yang baik-baik. Kita layan anak kita, layan dengan anak yang baik. Layan isteri kita, layanan yang baik. Layan mak, layan yang baik. Layan orang tua, layan orang yang baik. Berapa banyak orang yang bila mak dia dah mati baru nak menyesal. Suami mati baru nak menyesal, nak buat apa? Isteri mati baru nak menyesal, buat apa? Layan. Jangan kasar suara. Dengan mak jangan kasar suara. Din, oh Din, mak panggil, cubalah jawab, ya mak. Jangan jawab apa? Din, apa? Jangan. Pergi dekat mak, ya mak. Tu. Jangan panggil suami tak ada nama. Ni panggil suami tak ada nama. Nak makan nasi, pergi makan. Siap tu. No, nasi siap tu, pergi makan. No kan, apa nama lelaki? No, nasi siap tu. Panggil lah abang. Abang, nasi siap lah. Kalau suami dia imam, abang mam. Memang mam. Naik bulu rumah tu imam ni gila. Geli tak? Geli bersepa. Abang mam, apa salahnya? Akak-akak lepas dipanggil suami elok. Cara Ustaz, Rasulullah panggil isteri dia apa? Ya muwafaqah, wahai perempuan yang cerdik. Nabi panggil isteri dia ya muwafaqah, wahai perempuan yang cerdik. Nabi panggil dia ya Humairah, wahai perempuan yang putih merah pipinya. Merah pipinya. Ya Humairah. Salah dah Ustaz, bini saya tak putih, gelap. Panggil dia ya Hajar al-Aswad. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Subhanallah. Tolong. Kalau isteri merajuk, pujuk. Kalau isteri beleteh, sabar. Kalau isteri marah, keluar pada rumah. Jangan duduk dalam rumah. Nabi ajar, kalau isteri pujuk, kalau isteri merajuk, pujuk. Orang perempuan dia merajuk sebab dia nak kita pujuk. Kita balik rumah, dia duduk dalam bilik. Mak hang mana adik? Mak mana? Mak duduk dalam bilik. Benda tadi tak keluar sepak tau. Adik tanya, dia tak mau jawab. Pi ajak mak makan nasi pi. Anak pun pi. Mak, ayah ajak makan nasi. Tak payah ha. Tak lapar. Janganlah pak jawab. Ya, janganlah pak jawab. Tak makan lapar. Jangan cakap macam itu. Alhamdulillah, boleh aku makan banyak malam ni. Jangan. Abang ambil nasi, abang ambil lauk, bubur hayak, bola dulang, bawa dulang tu makan atas katil dengan dia. Mayah makan dengan abang. Oh makan sini, pergi makan dapur. Abang kan
Siang tadi mereka ajak abang makan. Abang kata minum boleh lah, pasal abang nak makan dengan dia. Lepas tu pergi maghrib tadi mereka ajak, lepas sembahyang tadi mereka ajak makan. Nuri ada ceramah, abang tak mau. Abang kata nak makan dengan dia. Abang lapar sangat ya weh. Pada pagi letakkan nasi. Balik-balik rumah tengok dia nak makan dengan abang pun yang tak mau. Sampai hati ya. Itulah pujuk. Tak apalah kalau ayah tak mau, tak apa, abang tak balik ya. Tak ada apa. Tak apalah, mainlah makan. Awak isteri. Padahal laki tu 4 pinggan kat masjid tadi. Susah kan nak pujuk isteri? Tak susah. Yang kita nak gunakan kekerasan pak siapa? Tuan-tuan tahu tak dalam khutbah terakhir Rasulullah? Tuan-tuan balik cari, type dalam internet, cari khutbah terakhir Rasulullah pada Hajjatul Wada. Cuba buka. Perenggan yang keempat, dia kata apa? Peliharalah isterimu, kasihilah mereka, layanilah mereka, santunilah mereka dengan lemah lembut, sebab mereka adalah amanah kepada kamu. Bulat balik buka tuan-tuan khutbah Rasulullah. Dia suruh kita jaga isteri kita, layan isteri kita, lembut dengan isteri kita. Bila tuan-tuan lembut dengan isteri tuan-tuan, bila tuan-tuan layan isteri tuan-tuan elok-elok, dia akan memberikan perkhidmatan yang terbaik pada tuan-tuan. Ni yang kita kena nak. Dan akak-akak pun bila dah dapat suami, tolonglah jaga suami elok-elok. Kalau tak ada dia pun tak apa, saya ramai gina kat akak. Rasa menyesal agak nikah dengan dia pun. Kerja malas. Anak berapa? 10. Dalam duk menyesal pun 10 anak. Tuan-tuan, akak-akak tu suami kita, berakhlak dengan suami. Kadang-kadang cengih dengan suami, kadang-kadang kasar dengan suami. Macam mana nak masuk syurga? Akhlak tak ada. Yang ketujuh yang dikatakan orang yang berakhlak itu apa? Orang yang berakhlak ni tuan-tuan, bila dia hidup sampailah dia mati, orang masih lagi sebut nama dia tuan-tuan. Walaupun dia dah mati, tapi orang sebut lagi nama dia dengan penuh kebaikan. Itulah tanda-tanda orang berakhlak. Agak-agak tuan-tuan, cuba kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita matilah hari ni, berapa hari orang sebut nama kita? Berapa hari orang sebut nama kita? Berapa hari orang ingat nama kita? Cubalah buat satu benda yang bila orang tengok benda tu, orang doa untuk kita. Cari jalan. Cuba buat masjid. Buat masjid. Tiap-tiap kali orang masjid semayang dalam masjid, tuan-tuan dapat doa orang. Tu nama dia akhlak. Cubalah tuan-tuan buat jasa. Tinggalkan satu benda yang bermanfaat dalam dunia. Ada orang yang langsung tak pernah wakaf. Ada orang yang langsung tak pernah sedekah. Ada orang yang langsung tidak pernah meninggalkan jasa. Sebab tu saya tulis buku saya. Buku saya dah masuk 6 buah buku dah. Buku yang paling laris, Tuhan Menguji Kita, bestseller 2012. Buku tu saya baca, saya menggelak. Saya baca, saya pun gelak. Walaupun saya yang tulis, walaupun cerita tu pasal cerita saya pun gelak. Apa punya orang ni, siapa ni? Rupanya saya. Biar orang baca bagaimana nak menghadapi kerenah manusia. Dalam buku tu saya tulis bagaimana nak berhadapan dengan kerenah manusia. Saya tulis dalam bentuk orang kampung, sebab saya orang kampung. Kuli-kuli sahaja, kerja pun tak ada, rumah pun bapak punya. Saya tulis dalam bahasa kampungan supaya orang kampung senang baca. Sebab itulah yang saya jumpa setiap hari. Kita berjasa pada orang. Matlamat saya berjasa pada orang. Walaupun menyusahkan saya, walaupun memeningkan saya, walaupun menstreskan saya, tapi ini adalah jasa saya buat tuan-tuan. Saya rasa seronok bila ada orang dukung anak ustaz. Saya bubuh nama anak saya Muhammad Kazim. Alhamdulillah. Tak bubuh JR kat belakang dia, Muhammad Kazim JR. Dah saya tu orang putih jadi Dallas pula tak lagi. Muhammad Kazim Junior, dia kata.
Tuan-tuan, ada orang yang dia mari jumpa ustaz. Saya jahat ustaz, saya jahat. Oh, jahat macam mana? Dia buka baju dia, penuh tattoo di badan. Saya kata tak jahat lah, dulu-dulu jahat lah, abang dah tobat. Ni tattoo ni nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana lagi, biar pergi situ. Ni berdosa dah saya ni. Dah abang taubat, habislah dosa. Ni macam mana nak buat? Tak payah buat apa. Dia pun kata tak boleh ustaz, kena buang ni tak. Tu abang nak buang lagu mana? Pergi ambil cangkui, buang. Matilah abang. Bukan boleh buang, bukan boleh buat dah. Taubat sajalah. Terima kasih ustaz. Puas hati saya ustaz. Pergi balik. Ada satu makcik teriak, umur 63 tahun. Makcik Mai ni ustaz, Kak Mai ni nak ucap terima kasih kat ustaz. Sama-sama. Apa masalah kak? Akak janda lama ustaz, dekat 20 tahun. Akak tutup pintu hati akak pada semua orang lelaki-lelaki. Pasal akak anggap suami akak paling baik sekali arwah. Lepas tu lah ni, sejak akak ikut kuliah ustaz, akak boleh terima dah. Ustaz dah buka pintu hati akak, boleh terima lelaki-lelaki dah. Alhamdulillah. Terima kasih lah ustaz. Tu bila akak nak kahwin, tak tahu lagi lah ustaz. Calon dah ada lah. Ada lah ustaz, alhamdulillah. Oh, siapa dia? Ustaz lah. Astagfirullahaladzim. Saya tanya dekat adik akak sedang dah. Saya umur berapa? Saya baru 40 kak. Kak 63, jauh tu. Dia kata ustaz, kak tak kisah ustaz, angka aja ustaz. Kak boleh terima walaupun ustaz muda. Saya kata memanglah kak terima. Saya tak boleh terima. Macam-macam manusia. Cubalah hidup tuan-tuan kita meninggalkan jasa. Buat jasa. Saya rasa kalau saya mati ni saya puas tuan-tuan. Saya menyelesaikan alhamdulillah macam-macam masalah orang. Yang terbaru ni ada orang minta saya cari jodoh. Saya kata abang keluarlah kereta. Saya duduk luar, abang duduk dalam tak molek sangat lah. Tak apa ustaz, saya di sini pun cukup lah. Saya minta kau ustaz tolong cari isteri seorang ke saya. Saya duduk makan Maggi tiap hari ustaz, saya lapar semua lah. Kata anak Sabtu Ahad baru balik, hari-hari makan Maggi. Isteri tak ada, susah. Dah ada abang keluar dulu, kita nyemang elok. Tak payah, tak boleh keluar saya, tak boleh keluar. Pasal apa? Kaki tak ada. Dua-dua belah tak ada kaki. Subhanallah. Ustaz carilah mana-mana isteri yang nak ambil saya sebagai suami yang sanggup terima walaupun kaki saya tak ada.